Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Sadaqallahul azim. Kita membaca kitab Muhimmah fil Ilmil Hadis. Kita sampai pada muka surat 66. Kalau buku lama macam saya ni, buku lama muka surat 51. Buku tuan-tuan pada muka surat 66. Masih lagi kita membicarakan tentang tajuk berkenaan dengan cemburu. Hendaklah bersungguh-sungguh oleh seorang daripada memelihara ahlinya akan mengerjakan segala pekerjaan yang ditegah oleh syarak. Lagi hendaklah mengamat-amati daripada pekerjaannya. Istimewa pula ada yang dikerjakan itu zina. Maka sangatlah dosa besar ke atas laki-laki yang memberikan akan ahlinya mengerjakan yang demikian itu hingga diharamkan Allah Ta'ala atasnya masuk ke dalam syurga. Tuan-tuan yang saya muliakan, sebagai seorang suami, apa yang perlu kita buat? Dia sebut memeliharakan ahlinya, isterinya, daripada mengerjakan segala pekerjaan yang ditegah oleh syarak. Segala benda yang ditegah oleh syarak. Tanggungjawab kita, suami, jangan bagi isteri buat. Jangan bagi isteri terlibat, jangan bagi isteri campur dalam benda-benda itu. Istimewanya pula, satu dosa yang besar, yang mana kalau suami biarkan, diharamkan pada suami masuk syurga. Jangan kata masuk, mencium bau dia pun tak dapat. Apa dia? Zina. Jadi tuan-tuan boleh baca, tuan-tuan boleh tengok hari ini pengakuan-pengakuan isteri yang curang. Takut tuan-tuan. Baru ni saya buat program Mu'alim Muda. Kalau tuan-tuan tengok, setiap hari Jumaat 9 malam. Esro. Kita jemput, kita cari orang yang ada pengalaman, yang ada masalah, yang sekarang menghadapi masalah. Kita pakaikan dia pakai baju hitam, tutup muka semua, cakap dalam TV, tanya pada peserta Mu'alim Muda. Saya umur 24 tahun, saya dah kena penyakit HIV. Saya hidup dalam tekanan, keluarga saya buang saya, malah yang paling rapat dengan saya pun buang saya. Apa yang harus saya buat? Ada pula yang kata, saya mengandung pada usia belasan tahun. Saya buang budak ni. Sekarang bila saya tengok mana-mana budak, saya rasa takut mengenangkan budak yang saya buang, anak yang saya buang, yang saya gugur. Mai isteri ni pula dia kata, saya terlanjur dengan suami orang, saya mengandung, saya gugurkan. Sekarang macam mana nak buat? Nak bagi tahu dekat laki saya ke tak? Dosa saya ni menghantui saya. Ada pula yang kata saya ni curang dengan isteri saya, dengan kawan isteri saya sendiri. Kawan isteri saya baik dengan isteri saya, kami terlanjur. Saya kata tu bukan terlanjur ni tak sengaja. Kalau buat tu nama dia sengaja, sebut saja dalam zina. Tuan-tuan, dan saya dah sebut pada tuan-tuan dulu, hari ini suami sudah hilang perasaan cemburu. Sudah hilang perasaan cemburu, sudah tak kisah lagi dengan isteri dia. Dan ramai yang terlibat dengan budaya menukar pasangan. Suami orang, isteri orang, suami orang. Tukar-tukar. Nabi sebut di dalam satu hadis, riwayat daripada Imam Ahmad, Nasa'i dan Hakim.
daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, salasatun qad harramallahu tabaraka wa ta'ala alaihimul jannah, mudminul khamri wal aql walidain wad dayus alladhi yuqirru fi ahlihil khubth. 3 orang yang Allah Ta'ala haramkan atas mereka itu masuk syurga. Salasah qad harramallahu tabaraka wa ta'ala alaihimul jannah. 3 jenis manusia yang Allah haramkan masuk syurga. Pertama, mudminul khamr. Orang yang mengekalkan minum arak sampai mati. Mudminul khamr maknanya kekal minum arak. Tak taubat dah. Mati pun arak. Saya sebut tuan-tuan dalam beberapa cerita. Dulu ada majalah Mastika, kalau tuan-tuan ingat. Cerita tajuk macam-macam. Akibat mengamalkan sihir. Akibat mengamalkan santau. Oh, tajuk tu benda gambar macam-macam. Kalau tuan-tuan ingat tahun 90-an tu, antara yang banyak cerita yang dimasukkan dalam majalah tu, cerita-cerita daripada saya. Temu buat dengan saya. Banyak tuan. Masa tu saya duduk mengajak belah Masjid Matan Jangguih, Masjid Batu. Tahun 90-an. Apa yang saya jumpa tuan? Ada pak, orang tua nak mati. Duk waktu sakit tu, duduk atas katil tu, duk minta arak. Duk no. Jadi isteri ni tak agama, suruh anak laki-laki pergi beli, pergi suap ke hamba Allah. Ni cerita betul ya tuan. Duk nak minum arak, no. Nak bagi senyap pergi beli. Sampai kematian. Tu nama dia apa? Mudminul khamr. Kekal dia minum arak sampai dia mati. Ustaz buat apa? Nak buat apa? Pergi cakap tu saya bagi. Pergi ambil air Zam-Zam. Harap-harap dia taubat. Harap-harap Allah ampunlah dosa dia. Kita tak tahu lagi kesudahan kita lagu mana. Ada yang mabuk, mati belanggar. Mudminul khamr. Ada yang mati, terlajak minum arak. Sakit jantung, hantar ke hospital, mati. Mudminul khamr. 1. Wal aql walidain. Di situ disebut al-aq. Kalau kita tengok yang lain disebut wa aql walidain. Orang yang menderhakai kedua ibu bapa dia. Atau salah seorang daripada 2 ibu bapa dia. Takkan masuk syurga. Yang ni pun tak larang abang banyak orang. Memang selera, duk antak merata. Saya pun tak larat nak jaga orang. Bukan tak larat nak jaga, tak larat nak terima. Tak larat. Sedih. Tak larat maksud saya tu sedih. Yang bawa sehelai sepinggang, yang bawa beg satu, anak alau, anak tak nak bela. Tu yang duduk di sekolah saya. Sekarang saya buka lagi satu di Sungkai pula. Duit tak ada, anak tak bagi duit, apa semua tak ni. Tak tahu jenis pak tu. Wad dayus. Yang ketiga, dayus. Apa dia dayus? Ustaz, dayus ni kalau isteri minta cerai, suami tak bagi. Tu bukan dayus. Isteri minta cerai, suami tak nak lepas. Jangan dayus lah. Isteri dah tak nak kat kamu, cerai sajalah. Itu bukan dayus bang. Dayus tu apa? Allazi yuqirru fi ahlihil khubsah. Orang yang membiarkan isteri dia berbuat kejahatan, zina. Dia tahu, maka itu jatuh kepada dayus. 1. Termasuklah dayus ialah mana-mana suami yang membenarkan isteri dia bercampur dengan laki-laki lain. Itu nama dia dayus.
Saya pergi kamp motivasi di sekolah menengah. Jadi bila buat sesi soal jawab ramah mesra dengan pelajar-pelajar, ada satu budak lelaki dia bangun. Dia kata, "Ustaz, kawan-kawan saya kata saya dayus." Macam mana? Kawan-kawan saya kata saya ni dayus. Kenapa? Kamu dah kahwin belum? Belum. Habis tu yang dia orang kata kau dayus pasal? Sebab saya tak ada girlfriend. Faham budak-budak sekolah, tak ada girlfriend tu dayus. Ah, ni parah ni. Jadi saya ni tak ada girlfriend. Dia orang kata saya dayus, Ustaz. Betul ke saya dayus? Tak. Dayus tu apa? Tu, dia sebut tadi. Yang membiarkan ahlinya buat kejahatan zina, mengetahui ia dengan dia. Kalau saya tak tahu, Ustaz. Kalau saya tak tahu isteri saya berzina, adakah saya dayus? Tak. Tapi isteri bagi tahu, Ustaz. Abang, saya nak minta ampun dunia akhirat. Abang nak pukul saya, pukullah. Abang nak ceraikan saya, cerailah. Abang nak bunuh saya pun, bunuhlah abang. Dosa saya terlalu besar, abang. Apa dosa kamu? Saya berzina, abang. Astaghfirullahalazim. Dengan siapa? Tu, dengan mat black depan. Allah. Sampai hati kau buat som. Oh, macam mana? Som minat kat dia. Lepas tu sekarang macam mana? Som minta ampun, minta maaf, som tobat. Som tak mau dah. Som tobat sungguh dah. Kau taubatlah dengan Allah. Mintalah ampun pada Allah. Bagi pihak abang, kalau kau dah taubat, abang ampunkan kau. Kerana sayang abang pada kau ni melebihi lagi daripada apa yang kau buat. Kau taubatlah dengan Allah. Tak bercerai, tak pukul, tak apa pun. Adakah dia dayus? Tak. Sebab apa dia tak dayus? Sebab perbuatan zina tu dia tak tahu. Dan isteri dia bagi tahu, ya, waktu berlaku tu dia tak tahu. Yang kata dayus tu apa? Mana Zom? Nak jumpa je mat black depan tu. Buat apa? Sajalah romen-romen. Buatlah. Yang tu baru dayus. Abang tak kisah. Buatlah. Kata dia. Yang tu baru dayus. Kalau tak tahu, isteri bagi tahu lepas tu, isteri minta ampun dan dia maafkan, itu bukan dayus. Okey Ustaz. Isteri bagi tahu dia dah terlanjur. Jadi apa kamu buat? Saya ambil pisau, saya tetak dua-dua orang, Ustaz. Itu lagu mana pula? Tak lagu mana, kena tangkap. Pasal apa yang pergi bunuh dia? Apa tak bunuh pula dia kacau isteri saya? Isteri saya, ni isteri saya yang gatai pergi buat tu. Pak. Saya tak kira Ustaz. Saya bunuh Ustaz. Dengan abang pun bunuh sekali. Bukan kita yang nak pergi hukum bunuh dia. Bukan kita nak pergi tetak dia. Bukan kita. Kita ada undang-undang. Kita ada pemerintah. Serah kepada dia. Habis tu Ustaz nak buat apa kalau jadi macam tu? Terpulang pada abang. Balik-balik pada mesyuarat. Balik pada kursus. Tengok-tengok ada jantan lain dengan isteri kita atas katil. Abang nak buat apa? Nak halau laki-laki tu balik? Balik. Nak pukul tak gamak? Pasal apa? Besar Ustaz. 6 kaki 8 inci. Kita 4 kaki setengah. Tak boleh nak pukul Ustaz. Mak black. Saya tak kira Ustaz. Saya pukul, saya bunuh Ustaz. Abang dituduh atas tuduhan membunuh. Habis tu, abang ada dua pilihan. Maafkan atau ceraikan. Pukul tak boleh. Bukan hak abang. Bunuh pun bukan hak abang. Tapi dia buat isteri saya. Betul. Tapi abang tak ada hak nak bunuh dia. Panggil polis, tangkap dia, serah pada mahkamah. Tentukan. Kalau saya maafkan, terpulang pada abang. Kalau isteri minta cerai, terpulang pada abang. Saya dayus tak? Tak. Kenapa tak dayus? Sebab abang tak tahu. Sekarang saya dah tahu. Mereka buat tu abang tak tahu. Faham tak? Kalau abang tahu waktu mereka nak buat, abang biar. Yang tu baru dayus. Baik, kemudian. Dan kata setengah ulama, makna dayus itu ialah
Orang yang tiada menegahkan akan manusia daripada masuk atas isterinya. Dua. Apa makna dayus? Orang yang tiada menegah orang lain, suami yang tiada menegah orang lain, mencampuri isteri dia. Maksud, bukan setakat berzina ya. Pi pegang, pi peluk, pi duduk atas katil sekali. Tapi mereka berlakon Ustaz. Berlakon tak berlakon. Dia isteri orang. Jantan tu suami orang ke, anak teruna orang ke, duduk atas katil berlakon. Tak, mereka berlakon Ustaz. Ustaz faham tak mereka berlakon? Tak, berlakon ke tak berlakon, sekarang mereka duduk berdua tak? Mereka pegang tangan tak? Mereka peluk tak? Mereka cium tak? Ya. Betul tak mereka buat? Tak, memanglah mereka buat. Tapi mereka berlakon Ustaz. Tak, mereka pegang betul tak? Betul. Kalau betul-betul. Walaupun berlakon. Tapi itu career dia Ustaz. Career apa? Career isteri saya. Dia cari rezeki Ustaz. Rezeki itu tak berkat. Saya tak kata haram. Saya kata haram marah pula. Syubhah kita kata. Taubat. Sebab tu saya sebut banyak kali pada tuan-tuan. Kita sebagai pendakwah ni, kalau bercakap di masjid ni, surau masjid, ini bukan cabaran. Ni hamai malam ni semua baik-baik lah. Semua kaki semayang. Kenapa tak bercakap pada orang yang tak semayang tu? Tu cabaran lagi besar. Duk cakap dalam masjid ni, hamai ni baik belakang dah. Puasa rajin, semayang rajin, baca Quran rajin. Nuhak di luar. Sebab tu di antara benda yang saya cuba nak dakwah, salah satunya ialah daripada drama dan filem. Sekarang saya buat, 2-3 tahun ni memang saya buat. Sampai bila kita nak tengok isteri orang, suami orang bergelumang dengan dosa? Duk berlakon, duk pakai ni, pakai ni, pakai ni, pakai ni, peluk sana, naik motor sekali. Hang isteri orang, hang laki orang duk berlakon. Walaupun berlakon, suami saya izinkan Ustaz. Dayus lah tu. Itulah dayus. Mencampuri atas isteri dia. Walaupun bukan berzina. Duk biar isteri pakai skirt berlakon, jadi kaki disco, clubbing punya perempuan. Dia biar saja. Itulah dayus. InsyaAllah tuan-tuan, saya patutnya ada perbincangan dengan penerbit filem, pengarah filem. Kita akan buat satu filem lagi. Kali ini kita buat yang betul-betul. Jaga semayang, jaga aurat, tak ada pegang-pegang, tak ada peluk-peluk, tak ada. Supaya kru merakam gambar yang halal. Continuity main, ready for take, action. Itu pun dapat rezeki halal. Ustaz, apa fungsi menatang tu Ustaz? Okay. Take one, action. Apa benda Ustaz? Oh, penting benda tu. Nama dia continuity. Penyambungan. Dia ambil gambar kita. Pak, dia tulis kat situ. Scene berapa, take berapa, dia tulis. Pasal apa? Sekali kita rehat, sekali kita sambung besok. Baju kena sama, rambut kena sama, topi kena sama, sama ya. Supaya nampak dalam filem tu macam buat sekali. Padahal buat 2 seminggu, 2 minggu punya Pak. Supaya budak hatu tu pun halal. Belum masuk lagi hak angkat meja, angkat tong, halal. Belum lagi hak jadi pelakon, jadi halal. Saya katalah dulu, kalaulah semua ustaz-ustaz, penceramah-penceramah, pendakwah-pendakwah ni terjun dalam tu. Tapi kita dah kata dah, kita ustaz kalau nak bersih tangki tai, kena bersih daripada luar. Kalau bersih daripada dalam, dengan kita pun kotor sekali. Tak apa, pulang kat hang. Akhirnya kita bercakap daripada luar. Haram, berlakon, haram, 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 haram. Cuba hang pergi join mereka. Bukan hanya join tai. Hang bukan basuh tai. Buat syarat. Buat syarat. Orang akan dengar cakap kita. Bila? Bila kita ada modal. Bila kita yang keluarkan wang.
kita yang buat skrip, kita yang buat, kita direct, maka kita boleh cakap, saya tak mau yang ni, saya tak mau yang ni, saya tak mau yang ni semua haram belaka, kita tukar bagi halal. Kalau semua macam tu tuan-tuan, kita tengok mereka berlakon pun tak berdosa. Ni bila mati, berpuluh tahun dah mati, bila siarkan filem dia dalam televisyen, dalam YouTube, tuan-tuan nak kata apa? Pakai baju ketat, kebaya ketat, duk melari. Tiba-tiba kita kata kat dia, dia ni wali seni. Wali seni apa? Jadi jangan cakap macam tu. Kita duk kata haram, haram, haram. Yang halalnya mana? Kalau kita tak tunjuk, kalau kita tak masuk, kalau kita tak cakap dalam dia. Baik, yang kedua, yang ketiga. Dan kata setengah ulama, makna dayus itu ialah orang yang membeli akan jariah, yakni hamba perempuan yang bernyanyi bagi segala manusia. Ni dia ni. Pergi menikah ke, pergi ambil ke satu perempuan, pergi duduk joget depan orang ramai. Pakai duduk tepuk tangan. Suami duduk tengok balik langsir belakang pentas. Itu dia. Bukan saya kata, kitab kata. Tuan-tuan yang saya muliakan, Nabi sebut dalam hadis yang lain, wattukhizatil khainaf wal ma'azif. Balak ini turun bila diambilnya perempuan, dijadikan penyanyi dan muzik bermaharajalela. Dan hari ini tuan-tuan tengok, perempuan duduk dengan pakai ketat, duduk bergelek depan orang ramai. Dengan lirik-lirik lagu yang kita tak tahu apa makna lirik ni. Orang duk tanya saya tak tahu, saya tak tahu. Lirik apa? Kita bukan dengar lagu-lagu jenis tu. Hari ni ada dua soalan yang orang duk tanya saya ni. Sampai sekarang saya tak komen lagi. Wartawan duk telefon dah, duk hantar WhatsApp dah. Soalan pertama, betulkah sebelum Ramadan akan berlaku 17 hari kegelapan? Saya kata saya tak tahu. Siapa kata? Ni ada orang cakap 17 hari. Tak tahulah lepas puasa ke, waktu puasa ke, sebelum puasa ke, saya tak tahu. Tapi 17 hari akan gelap. Saya tak tahu. Nanti saya dengar dulu apa pahaman dia, apa cerita dia, baru saya boleh komen. Minta bagi tempoh sikit. Saya tak ada masa nak pergi dengar orang bercakap ni. Dua. Ustaz komen, Ustaz, lirik lagu ni macam ada lucah, Ustaz. Lirik lagu mana pula? Yang saya tahu lirik Ar-Azmi P. Ramli saya tahu. Lirik orang sekarang saya tak tahu apa. Ustaz cuba tengok. Ni nanti saya hantar link dekat Ustaz. Ustaz tengok. Tak apa. Ada masa saya tengok. Allahu Akbar, tuan-tuan. Kita bangga pula anak kita. Perempuan pergi masuk pertandingan menyanyi pula. Dan hadiah menyanyi ini tinggi. Saya kata dah pada tuan-tuan. Upah menyanyi ini tinggi. Hak jadi penceramah ni dapat 1,000 pun bising. Bayar 1,000 je. Perjalanan 5 jam dah. Baru ni saya pergi ceramah 6 jam. Lagi 2 jam sampai Mekah. 6 jam dah. Bangkit jaga tak sampai lagi. Tidur jaga tak sampai lagi. Apa mereka ingat jadi penceramah ni? Kalau fikir-fikir tuan-tuan, ambil jadi penyanyi. Mewah hidup. Senang lenang. Bayaran satu lagu beribu. Kita hak ceramah 2 jam 1,000 ni pun agama wang. Menjual agama ni. Dia sebut di sini satu makna dayus ialah diambilnya satu perempuan, hamba perempuan, dijadikan dia menyanyi di hadapan segala orang. Maka tertulis atas pintu syurga. Di setiap pintu ni ada tulis. Tuan-tuan tengok pintu masjid kita ada tulis. Allah maftah li abwaba rahmatik.
Sekali lagi nak keluar pula, Allahumma inni as'aluka min fadlika. Dia dah tulis. Kadang-kadang dia tulis, dilarang masuk. Melainkan kepada yang berkenaan. Kadang-kadang dia tulis, staff only. Kadang-kadang dia tulis kepada kita, silakan masuk. Itu pintu. Di syurga ada tak pintu? Ada. Apa yang ditulis dekat pintu syurga? Anti haramun ala dayus. Engkau, hai syurga, haramlah atas segala laki-laki yang dayus. No entry. Tak dibenarkan masuk. Siapa dia? Dayus. Tulis depan syurga. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, kita ada isteri, jaga elok. Saya pergi satu negara, bukan negeri, negara. Pisau mereka ni, duduk kat celah pinggang. Pisau hak jenis melengkung. Saya kawan saya bisik saya. Jangan tengok sangat. Lagi mati lagi kot. Pasal apa? Entah duk tengok isteri dia. Duk tak tengok. Mana tengok pula? Oi. Isteri muda, laki tua. Isteri muda, laki tua, kita duk heran. Rupanya nak nikah tu tak ada duit, mahal. Jadi lama kerja, dah tua, baru boleh nikah. Macam kita Malaysia ni 20 tahun nikah dah, 22 tahun nikah dah, tak ada habis belajar nikah, duit banyak. Depa susah, dah lah susah, mahal pula. Kita pula duk tengok isteri dia, dia tikam. Dia bunuh. Saya kata, aku tak tengok isteri dia, aku duk heran. Pasal apa tua, dia muda, aku heran tu. Dia kata jangan terus tengok dah. Lepas tu saya tak tengok, tikam tak pasal. Pasal apa? Cemburu. Ada dua negara yang saya pergi yang sangat kuat cemburu dia. Maka bagaimana nak mengelakkan supaya orang tengok isteri dia orang? Maka dipakainya burqa. Dah lah burqa. Mata tu pula jaring pula. Langsung tak nampak apa. Bila kita tanya awaknya teruk sangat. Dah lah purdah, burqa semua. Hambubuh pula, net pula. Buh kelambu, net, kelambu nyamuk pula depan ni. Lagi tak nampak apa. Ni dia faham lah ni. Jaga isteri, jangan bagi orang tengok. Dan orang pun tak tengok isteri kamu. Kamu pun tak tengok isteri orang. Dan isteri kamu pun tak tengok orang. Zaman dulu-dulu, lubang di rumah. Isteri duk mengendap lubang tu tengok orang luar. Suami ambil tampai lubang tu. Jangan duk mengendap. Bukan kata orang tak boleh mengendap isteri dia. Isteri dia pun tak boleh mengendap orang lain. Ni moral. Bila kita tanya awak yang cemburu, dia kata dia nak jaga benda ni. Jadi hak paling longgar, loose tentang cemburu ni siapa? Tak tahu. Orang kita kot. Isteri bergelek atas pentas, orang tepuk tangan, kita biar. Orang suruh tangan kat isteri kita sambut salam orang, kita biar. Mai raya, sepupu salam, anak pupu salam, pak menakan pupu salam, adik ipang, abang ipar salam, kita biar. Ni mai raya ni. Siapa tu bang? Yang abang duk salam tu siapa? Allah, sepupu abang. Kami satu tok. Siapa tu abang? Allah, mak menakan pupu. Pangkat mak menakan, pangkat. Dia salam berata. Langsung tak ada perasaan jealous, tak ada. Dia tulis depan pintu syurga tu, anti haramun ala dayus. Syurga, anti, wahai kamu. Pasal apa dia anti? Dia jannah. Al-jannah. Nah tu, ta marbutah tu. Maka dia gunakan perkataan anti. Dia tak boleh guna perkataan anta, anti. Wahai syurga, kamu diharamkan ke atas orang yang dayus. Seperti yang tersebut di dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berbuat zina dengan perempuan yang ada suami. Dengar elok.
nescaya adalah dosanya atas lelaki dan perempuan di dalam kuburnya itu sangat azab sekalian umat Nabi kita semuanya. Yang ni yang kita takut. Hari ni bebas. Isteri orang ada hubungan dengan laki-laki. Suami orang ada hubungan dengan isteri orang. Banyak yang kita jumpa, punca dia apa? Satu, pergaulan bebas. Pergaulan bebas, tuan-tuan jangan faham. Laki orang, bini orang ni bebas macam budak-budak muda, pergi tengok wayang, main bowling apa semua tu lain. Di office, makan sekali, keluar makan sekali, duduk dalam pantry sekali, pergi kursus sekali. Pergi kursus tu pula ada pula grup pula, grouping pula, pergi berkayak sekali, panjat bukit sekali. Dia kata kita nak membina kan. Naik kayak 4-5 orang, rombak-rombak pergi naik banana boat pula, race pula. Hang pegang aku pegang hang. Sagi beratok, buat barisan paling panjang-panjang. Kemudian buat challenge apa tu. Challenge. Suami, laki, perempuan duk perkataan mesti sama, bisik. Bisik, sekali lagi bisik orang belakang mesti sama dengan yang pertama. Ni kita. Ni satu yang saya jumpa. Daripada situ mesra. Lagi reunion. 10 tahun, 20 tahun habis sekolah, habis SPM, jumpa balik. Ni hak laki makin botak, makin boroi, hak perempuan pula makin kembang. Ada yang janda, ada yang duda. Mereka jumpa balik, tukar nombor apa semua. Ada. Yang ketiga, mengadu bukan pada tempatnya. Duduk di pejabat sambil duduk makan. Kita minum teh, perempuan ni datang. Teh saja. Ambillah bihun ai. Ambil bihun makan. Masih actually, dia start actually tu habis. Isteri I tak pernah tak masak bihun macam ni. I merasa breakfast ni dengan you je. Sudah. Tuan. Besok mi goreng pula. Lusa, roti bakar pula. Hari keempat tak makan di pantry dah. Mi kari kat ya. Hari kelima, ikan bakar apa lagi. Hari keenam, hotel. Ni. Duk mengadu masalah suami, mengadu masalah isteri bukan pada tempatnya. Akhirnya jadi apa yang kita cakap. Berlakulah perzinaan. Tuan-tuan baca dalam majalah, baca dalam laporan. Seorang guru besar ditangkap dengan guru kecil ketika cuti sekolah. Ada suami guru besar di negara seberang bukan kita. Ditemui mati ketika sedang bersama dengan cikgu isteri orang. Mati. Apa dosa dia? Dia kata bila perempuan, bila laki-laki ni mati, duduk di dalam kubur, sangat azab sekalian umat Nabi kena kat dia. Tuan-tuan boleh bayang tak? Sekalian umat Nabi itu apa ramai? Dikumpulkan azab mereka semua, kena kat dua orang ni. Satu. Dua, maka adalah pada hari kiamat nescaya menghukumkan Allah Ta'ala akan suami yang dahulu di dalam segala kebajikan lelaki. Di hari kiamat, apa berlaku? Kebaikan laki-laki yang berzina dengan isteri tadi, dapat dekat suami dia. Dosa si suami itu pula, ditanggung oleh laki-laki yang berzina. Maknanya apa Ustaz? Bertukar pahala, bertukar dosa. Yang kemudian bermula hukum yang demikian itu apabila zina isterinya dengan dia tak tahu. Maka jika dia tahu dan dia diam, nescaya mengharamkan Allah Ta'ala atasnya masuk ke dalam syurga. Kerana bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala menulis di atas pintu syurga
anti haramun 'alad dayus. Wahai syurga, kamu diharamkan kepada orang yang dayus. Subhanallah. Baik. Apa balasan pada suami isteri yang berzina tadi dengan orang lain? Segala azab orang manusia ni dikumpulkan pada dia orang. Nikmat beberapa minit ni, azab selama-lama. 2. Pahala suami, pahala orang yang berzina tadi dapat dekat suami dia. Dosa suami dia main tukar kat dia. 3. Takkan masuk syurga. Nama dia apa? Kalau dia dayus. Bagi siapa? Bagi suami yang tahu isterinya berzina mengizinkan, maka dia dayus. Kalau dia tak tahu, isteri dia buat, dia tak tahu, dia tidak dayus. Okey Ustaz. Soalan dia. Isteri terlanjur dengan jantan lain. Isteri taubat. Perlukah isteri tadi bagi tahu pada suami dia yang dia dah terlanjur? Perlukah suami bagi tahu pada isteri dia yang dia dah terlanjur? Bang, kalau abang cerita dekat dia, agak-agak apa jadi bang? Kalau akak cerita dekat suami akak, agak-agak apa jadi? Lagi buruk ke, lagi teruk ke, lagi bagus? Lagi buruk Ustaz. Kalau gitu, kak simpanlah rahsia kak. Taubatlah siang malam pagi petang kepada Allah. Pergi minta ampun pada Allah. Minta maaf secara umum dengan suami, dengan isteri. Kalau akak cerita sekali lagi, jadi huru-hara. Macam yang saya sebut bulan lepas. Dia campak dekat saya 3,000. Saya tolak, dia tambah lagi 2,000, jadi 5,000. Dia offer saya 5,000. Tolong santaukan jantan yang bermesra dengan yang bermukah dengan isteri dia. Saya tanya isteri macam mana? Isteri saya maafkan. Hak jantan tu saya tak maafkan. Saya nak Ustaz santau dia bagi mati. Oi. Saya kata saya bukan tu. Saya tak reti santau orang. Saya kena santau lagi ada. Nak santau siapa? Abang ni dah kira membunuh apa semua ni. Tak boleh. Saya tak mau. Saya tak mau. Itu dia jumpa saya. Kalau dia jumpa pembunuh bersirik, mengambil upah membunuh, agak-agak je nak. Lagi dahsyat pula ni. Hari ni tuan-tuan, tengah duk makan dekat kedai ayam goreng pun mati kena tembak. Isi minyak, di sisi minyak pun kena tembak. Dapat upah RM2-30 jalan dah. Maka tutuplah. Tutuplah keaiban itu. Baik, kemudian. Yakni masuk atasnya segala orang yang mengetahui akan kejahatan zina pada ahlinya dan dia diam. Yakni dia tiada cemburu. Maka kata dia, masuk atasnya segala orang yang mengetahui akan kejahatan zina. Anti haramun 'alad dayus. Wahai syurga, engkau diharamkan ke atas orang-orang yang dayus. Yakni tak boleh masuk ke dalam syurga orang yang mengetahui akan kejahatan zina pada ahlinya dan dia diam. Ia tiada cemburu. Baik. Dalam riwayat yang lain, ada 3 manusia, 3 perkara yang tiada masuk mereka itu ke dalam syurga. Pertama, uququl walidain. Aqul walidain. Orang yang derhaka pada 2 mak bapak. Kadang-kadang kita ni, yalah, pahala ni macam-macam boleh dapat. Entah. Seronok dia dapat pahala jadi Bilal. Azan tiap-tiap waktu berapa pahala. Saya tak pernah jadi Bilal. Saya tu siapa? Saya lah Maksum. Maksum tak pernah jadi Bilal Ustaz. Maksum tak payah jadi Bilal. Maksum dapat pahala dengan menjawab azan. Sama ya. Maklum, jawablah azan. Ni bila azan, Maksum nyembang. Bila azan, Maksum tidur.
Tak jawab azan. Kalau tak boleh nak jawab azan, ambillah pahala sah yang paling depan. Punya banyaknya jalan pahala untuk kita dapat. Begitu juga dengan jalan dosa. Kita duk nampak dosa orang. Tapi dosa kita, dia tu, isteri dia jadi GRO. Ya. Oh. Dia duk ambil hantar. Pergi kelab malam semua disko. Pukul 2 pagi dia tunggulah kereta. Kadang dia tidur dalam kereta. Duk tunggulah isteri dia habis kerja. Oh. Bunyi tu. Itulah bunyi cicak. Dia duk nampak yang kawan tu dayus. Isteri dia pula duk jadi JRO. Hang apa? Ni hang duk kata tu. Hang apa? Mak hang sakit, hang tak jaga. Mak hang susah, hang marah dia. Mak hang sakit, hang tengking mak hang. Hang dapat yang pertama. Dosa menyakiti mak bapak. Tapi saya bela Ustaz. Apa? Saya bela mak saya Ustaz. Memang hang bela. Cuba tengok hang bela lagu nah. Mak oi, angkatlah punggung tu sikit. Ya Allah. Dah lah nak heret, dah lah berak semua kita nak basuh. Angkat sikit lah punggung tu. Orang nak pakai lampin. Mak tu nak angkat apa? Punggung gedebok. Bela. Basuh berak. Tapi mulut menyakiti. Bukan derhaka. Tu bukan derhaka lagi. Tu menyakiti. Memang hang suap mana nasi. Tapi hang suap lagu mana? Makanlah mak oi. Tak suruh masak pun. Suruh makan je. Tak makan tak lagi lapar. Lapar kata Allah ramai tak jamu makan lapar. Lalu mengadu ke orang. Pergi sumbat mulut. Kasak. Tu nama dia menyakiti. Kadang-kadang tak cakap banyak. Dengan satu perkataannya. Kata dekat mak tu. Ni ayam sikit. Tu ada ayam mak oi. Hangat. Mak nak sejuk sikit. Hangat salah. Sejuk salah. Ambil juga ayam. Tapi wala taqul lahuma uffin. Tak masuk syurga. Sebab tu tuan-tuan, tadi saya dengar dalam Mutiara FM lepas bang tadi. Satu anak kecil dia baca watin wa zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Dia baca ayat Quran. Balik sekali lagi tuan-tuan buka. Watin wa zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim illa alladhina amanu wa 'amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun. Allah kata manusia ni dijadikan dalam sebaik-baik bentuk pendirian. Pendirian tu bukan stand. Bukan saya punya prinsip itu bukan pendirian. Pendirian ni kita sebut takwim ni apa? Ni pendirian ni. Tiang. Sebelum dibina ni masjid ni apa? Kita buat dulu piling. Kita soil test dulu. Kita buat foundation dulu. Daripada foundation, piling apa semua, naik tiang semua, sambung segala benda, baru ikat bata, bor simen semua. Ini dipanggil apa? Takwim nama dia. Manusia ni kata Allah sebaik-baik pembinaan. Takwim. Daripada air, benih laki-laki, benih perempuan bercantum. Bercantum. Di mana Allah sebut Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal insana min 'alaq. Dijadikan manusia itu daripada segumpal darah. Sebelum darah nutfah, selepas nutfah mudghah, selepas mudghah 'alaqah. Daripada benih bercampur jadi seketul darah. Daripada darah segumpal daging. Daripada daging dia membentuk tulang. 40 hari, 9 bulan
kau beranak. Diperam, dicipta di dalam rahim. Sebaik-baik bentuk kejadian. Daripada air, jadi mata, jadi otak, jadi mulut, jadi macam-macam. Lengkap. Nama dia apa? Al-insan. Beranak-beranak saja, ada susu, ada darah, ada jantung, ada semua ada. Allah bagi. Daripada lembek, jadi tegap, jadi tegap, jadi tegap, berdegak, berdiri tegak, berjalan tegak, semua tegak. Thumma radadnahu asfala safilin. Dia naik penerbangan, naik. Tuan-tuan pernah tengok? Tuan-tuan pernah naik kapal terbang kan? Okey. Bila dia nak take off tu, lampu dia padam semua, naik di atas. Bila naik di atas, pilot tu cakap. Apa kata pilot? Saya Kapten nama saya cakap dari kopik anda. Saya terima kasih kerana bersama dengan penerbangan kami. Dia kata apa? Kita tahu. Kita terbang sekarang dalam 30,000 kaki. Kita dijangka sampai ke selama bersama dengan hospital kami. Dia ni kata apa? Tapi kita faham lah. Tak lama lepas tu dia call balik. Saya Kapten ni pembantu juruterbang anda. Kembali semula kita akan memulakan penerbangan turun sebentar lagi. Kita akan memulakan penerbangan turun. Dah duduk di atas 30,000 kaki, kita akan mula penerbangan turun. Summa radadnahu asfala safilin. Kita dah habis muda. Saya dah habis muda. Dah habis muda. Sekarang mai tua. Penerbangan turun. Dulu rambut hitam. Lah putih. Dulu misai melenting. Sekarang putih. Dulu tegang. Sekarang sudah kendur. Dulu mata terang. Sekarang mata kelabu. Dulu telinga terang. Sekarang apa dah? Apa? Dulu ingatan kuat. Sekarang di mana jumpa dah? Di mana jumpa? Lupa dah. Dulu makan kacang cerdik. Lah tak boleh dah. Kacang bodoh pun tak boleh dah. Makan-makan patah gigi dah. Dia mari dah penerbangan turun. Dulu nak bangkit bangun, terus bangun jalan. Sekarang nak bangkit, pegang tiang baru boleh bangkit. Merangkak dulu, punggung angkat dulu baru boleh bangun. Dulu makan berselera, sekarang tak lah. 3-4 suap habis lah. Dulu cita-cita nak berjalan merata. Lah jangan kata nak cita-cita, nak pergi Lotus pun tak mau dah. Dia mari dah. Siapa yang Allah pelihara bila dia sampai penerbangan turun? Yang Allah akan jaga dia, illal ladzina amanu wa amilus solihat. Yang akan selamat pada masa itu ialah orang yang beriman dan orang yang beramal soleh. Allah jaga dia. Nanti kalau senang kita buka hadis dia. Umur 40 jadi apa? Umur 50 jadi apa? Umur 60 jadi apa? 70 jadi apa? 80 jadi apa? Dalam satu hadis riwayat Abu Ya'la dan Ikrimah, Nabi cerita. Dan di dalam Al-Quran ada 2 ayat disebut dengan perkataan arzalil umur. Arzalil umur. Apa dia? Tua pikun. Malah kita minta doa kepada Allah, ya Allah, janganlah kau jadikan aku pengecut dan janganlah aku jadikan termasuk dalam arzalil umur. Apa dia arzalil umur? Tua pikun. Yang Allah Ta'ala sebut, kamu kan jadi balik macam dulu. Lampin dipakai, makan disuap, bedak ditempek, berselimut menyerekok macam budak kecil. Ya, selimut. Saat-saat menangis, saat-saat menangis. Tu nama dia apa? Arzalil umur. Berapa banyak anak yang Allah Ta'ala uji mak bapak dia arzalil umur. Dia boleh jaga. Tapi dalam hati duk tanya, bilalah nak mati orang tua ni.
Berak, busuk, makan, Allah, kencing lah apa Ustaz saya, Ustaz. Isteri saya ambil berhenti kerja, Ustaz, duk jaga dia, Ustaz. Mak awak jangan cakap macam itu. Ada orang jemput saya pergi tengok mak dia. Ustaz boleh tak main rumah tengok mak saya? Kebetulan saya ada program dekat situ. Saya pergi cari rumah dia. Pergi. Saya tengok mak dia. Kurih tu badan. Waya kot hidung. Mata duk tengok, cakap tak boleh. Dah berapa tahun dah mak ni? Lebih 5 tahun. Ustaz tengok, Ustaz ada nampak apa? Tak nampak apa, nampak mak, nampak apa. Tak, dia orang kata, mak kami ni belah saka. Jadi Ustaz boleh tengok tak? Saka ke apa? Tak tahu. Saka apa? Tak ada saka apa. Tak mati-mati. Tu soalan anak dia. Tak mati-mati. Isteri saya berhenti kerja kan, duk jaga dia. Itu mak kan. Bang, nombor 1. Mak abang ni tak ada dosa, Allah hapus dosa. Dia sakit macam ni lah, cakap tak boleh, otak seruk lah apa, semua tak ada dosa. 1. Abang sedang menjaga orang yang tak ada dosa. 2. Allah nak bagi pahala pada abang, Allah nak bagi pahala pada isteri abang, nak bagi pahala pada anak-anak abang sebab jaga mak yang sakit. Berapa banyak pahala dapat. Kami nak dapat pahala ni abang, kena pergi masjid mengaji. Kami nak dapat pahala ni abang, kena baca Quran. Kami nak dapat pahala ni kena sedekah. Kami nak dapat pahala ni abang, kena sembahyang jemaah. Kami nak dapat pahala ni abang, teruknya saya nak dapat pahala abang, berceramah sana sini bang. Tapi abang, Allah bagi pahala, mak depan mata. Kalau abang ingat pahala, belah. Tapi kami tak boleh pergi mana Ustaz? Tak apalah, tak boleh pergi mana pun. Jaga mak ni. Punya banyak pahala ni. Jaga mak ni. Saya nak cari pahala ni, abang ceramah sana, ceramah sini, tidur tak tahu apa, tak tahu aksiden lah apa, jam lah apa lah. Abang tak ada jam. Abang tak ada aksiden apa pun tak ada. Mak depan mata. Kalau abang tak nampak ini sumber pahala, tak tahu. Allah bagi rezeki bang. Tu Ustaz tak mau buat apa? Nak buat apa? Aku nak tengok saka ke apa? Nak tengok apa saka apa? Sikit-sikit saka, sikit-sikit saka. Padan dengan ustaz-ustaz tu pun. Tok-tok bomor tu pun. Saka. Itu dah berubat dah, saka. Dah buang dah. Mati tak? Tak juga. Itu saka tak mana? Berapa ribu dia ambil? 10,000. Abang masa tu, hai, duit tak ada pun pergi kerja pun semua. Pergi bayar saka pula 10,000. Kambing sekok, darah lah apa semua. Tak mati juga orang tua ni. Dah. Relax. Dia bukannya teruk nak jaga dia. Tukar lampin, lap, mandi. Dah. Jangan menyakiti orang tua. Jadi tuan-tuan, macam mana supaya kita tak menjadi arzalil umur? Nanti tu imam kita baca doa lepas sembahyang. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada sifat pengecut. Selamatkanlah kami daripada fitnah dajjal. Fitnah dunia. Fitnah arzalil umur. Fitnah kehidupan. Dan fitnah selepas kematian. Baik, kemudian. Yang kedua yang tak masuk syurga, orang yang dayus. Yang ketiga, qiyadah. Apa dia qiyadah? Suruh-suruhan kerana berbuat zina. Yang ni pun tak masuk syurga. Kak Som yang balik partition tu, jangan duk buat nama anak pula. Siti Nur Qiyadah. Elok. Nama apa? Mak ayam. Bapa ayam nama dia. Orang tengah. Broker. Yang mencari pelanggan. Nama dia apa? Qiyadah. Yang menjumpakan laki-laki dan perempuan. Jumpa laki-laki dan perempuan. Buat benda tak elok. Siapa orang tengah dia?
Orang tengah tu nama qiyadah. Nah, tu laki-laki tu minat ke hang. Mesti hang bangganya. Siapa som? Itulah handsome tu. Ni dia bagi ke hang nombor telefon. Hang kontak lah dia. Kontak. Nak hampir cakap dekat dia, aku kirim salam kat dia. Daripada kita jadi orang tengah tu, depa duk jumpa dalam kereta, duk pergi makan sekali, tengok wayang sekali, duk beromen sekali, kita yang menemukan dia dengan kita ni tak boleh masuk syurga. Jadi berhati-hati ni, hak jadi orang tengah ni. Dia kata qiyadah termasuk dosa besar. Apa makna qiyadah? Orang yang menemukan laki-laki dan perempuan kepada rumah yang lain. Kita boleh panggil bapa ayam, kita boleh panggil mak ayam, ibu ayam, kita boleh panggil broker. Ustaz pernah tak jadi qiyadah? Ustaz, saya nak kahwin. Boleh tak Ustaz recommend mana-mana orang? Boleh. Nak ciri lagu mana? Saya membuka file. Ada file orang tak? Yang ni ada abang, umur 89. Jangan tua dengan Ustaz. Saya muda lagi. Tadi Ustaz, hang kata tak kisah. Terpulang pada Ustaz. Saya pilih, hang milih pula. Nak lagu mana? Nak anak tunggai. Nak hak putih. Nak hak tinggi. Hak kerja tetap. Nak yang lawa. Rambut panjang. Boy. Saya kata abang, kalau nak hak lawa macam tu, pergi jumpa dalam syurga. Mengada-ngada tuan. Suruh cari. Yang paling saya tak boleh lupa, 3 perempuan. Tiga mai. Dia kata apa kat saya? Ustaz baik dengan Ustaz Wadi kan? Kenal lah. Adalah ada program apa semua dengan dia. Ada. Kami ni bersetuju nak menikah dengan dia. 3 sekali jadi madu. Ustaz boleh tak recommend kat dia? Astaghfirullahalazim. Hak jenis tu pun ada tak? Zaman sekarang ni. Menyandar saya kat kursi. Tak apa, nanti saya tanya Ustaz Wadi. Dan nanti kata tobatlah orang tua tu tak mau. Zaman sekarang ni tuan-tuan. Macam-macam. Nah, macam-macam. Hak tua macam saya ni pun, tak tahu tuan. Berani sungguh orang ni. Dia orang tengah pula. Duk lagakan dia supaya jumpa. Bila mereka tu jumpa, mereka buat maksiat. Kita yang menemukan dia tu pun dipanggil apa? Qiyadah nama dia. Sebab tu bila saya jadi orang tengah, apa saya cakap? Tugas saya ialah mempertemukan anda berdua. Disaksikan oleh ahli keluarga. Jadi kalau setuju, teruskanlah. Kalau tak setuju pun terpulang. Tapi saya harap jangan akibat pertemuan kita lepas ni dicampuri dengan dosa. Saya berlepas tangan. Saya cakap entah. Saya cakap. Jadi makcik pun ada, makcik belah sana pun ada, pak pun ada, pakcik belah sini pun ada. Jadi minta saya tolong carikan, saya dah recommend. Lain-lain saya serah pada pakcik dengan makcik lah. Dan saya tak campur kalau mereka buat maksiat. Hukum haram. Nak nikah, cari jalan nikah. Kena cakap macam itu. Jangan kita duk jadi macam cerita kasih selamat. Duk jumpa dekat taman bunga. Ada recommend pula orang tengah pula. Duk recommend. Seorang K Fatimah, seorang Ahmad C. Dalam cerita kasih selamat ni. Adapun yang telah sabitlah daripada beberapa riwayat yang banyak. Perhimpunan orang yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala daripada keampunannya bagi segala dosa mereka itu ada 18 orang. Yang mana pada malam yang diam beberapa banyak dosa daripada segala makhluk, iaitu pada malam nisfu Sya'ban. Kerana banyaknya kebajikan dan rahmat di dalam malam nisfu Sya'ban, melainkan orang-orang yang akan datang sebutannya ini tidak diampunkan oleh Allah Ta'ala akan dosa mereka. Kerana mereka melakukan kejahatan yang amat besar, sesuatu yang mereka kerjakan, melainkan jika mereka bertaubat dengan taubat nasuha. Bulan depan kita sambut pula nisfu Sya'ban.
Isra Mi'raj lain, nisfu Sya'ban. Engkau pakai duk baca Yasin. Malam yang diampunkan dosa-dosa kita. 18 orang ni Allah tak ampun. Pasal apa Ustaz? Pasal besar dosanya. Melainkan kalau dia taubat dengan taubat nasuhah. Siapa Ustaz? Ya Allah tak ampun walau baca Yasin Ustaz. Yang pertama, al-qatil. Orang yang membunuh orang dengan tiada hak. Nombor satu, yang tak diampunkan ialah pembunuh. Alhamdulillah, saya tak pernah bunuh orang Ustaz. Bagus. Akak ada anak berapa orang? Saya ada 4. Oh, sepatutnya 5. Betul? Mengandung tu suami suruh gugur. Kenapa? Yelah masa tu susah, gaji pun kecil, suami seorang kerja kan, kalau anak datang lagi takut tak cukup. Jadi suami suruh buang lah, cuci. Betul? Buang lah. Tu termasuk tak dalam membunuh Ustaz? Termasuk tak Ustaz? Yang tu kita bincang bulan depan. Menggugurkan kandungan. Masa bila yang kata membunuh? Masa bila yang kata tak membunuh? Masa bila ditiupkan roh? Masa bila tak ditiupkan roh? InsyaAllah pelajaran kita bulan depan. Cerita. Tapi yang soheh-soheh membunuh tu apa? Bila dia mengandung, dia beranak, dia tak tahu yang dia nak beranak. Dia masuk dalam tandas, dia ingat sakit perut. Dia pun duduk cangkung dalam tandas, rupa-rupanya nak beranak. Keluar-keluar je, peluih masuk dalam tu. Pas sekali, pam sekali. Sudah. Ada seorang bapa, dia jumpa saya, anak dia sekolah menengah. Mengandung. Dia bawa anak dia. Ni anak saya Ustaz. Mengandung. 3 kata 4. Saya nak tanya Ustaz satu ya. Saya nak tanya Ustaz satu je. Ustaz jawab satu je. Bila dia beranak nanti, adakah patut saya jaga budak tu atau saya bagi pada orang? Itu je saya nak tanya Ustaz. Saya nak jaga ke saya nak serah pada orang? Bang, kalau abang serah budak tu pada orang lain, anak abang ni akan free. Maksud Ustaz, dia akan bebas, tak jaga anak, tak menyusukan anak, dia takkan rasa letih jaga anak, dia takkan rasa susah anak basuh berak ledak. Pasal beranak-beranak je, bagi ke orang. Kalau abang tanya pada saya, jawapan saya, abang belah dan biar anak abang ni belah. Budak yang beranak tu tak berdosa bang. Yang berdosa tu anak abang kan jantan boyfriend dia tu. Boyfriend tu pergi mana? Lari dong Ustaz. Nikah rogol ni. Okey. Ustaz kata, Ustaz suruh saya belah. Ya. Biar anak abang ni belah anak dia. Biar dia tahu susahnya jaga anak. Tengok anak tu berlari. Pak dia tinggal kamera pergi hambat anak. Tu yang kata susah jaga anak. Kalau abang serahkan cucu ni cucu abang. Kalau abang serah pada orang lain, dia takkan rasa susahnya jaga anak. Esok dia mengandung pula. Itu nasihat saya. Biar dia rasa susah. Abang nak malu apa benda dah jadi? Biar pergi. Taubat elok-elok. Tapi dia orang dia cakap Ustaz. Macam kes macam ini. Pasal dia rogol, bawah umur. Macam dia kata boleh digugurkan. Pasal bukan kehendak dia. Bukan salah dia. Dia dirogol kan. Jadi dia kata boleh buang. Macam mana pendapat Ustaz? Apa yang saya cakap dekat dia? Jawapan dia bulan depan. InsyaAllah. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.